Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kembara ilmu. Saya Nur Intan Tasmi binti Razali, pengacara TVPSS Semutiara SMK Datuk Haji Hassan Noh melaporkan secara berlangsung dari lokasi yang cukup unik dan penuh warisan, Kampung Agung Penaga, Pulau Pinang. Hari ini kami bersama-sama memeriahkan program Kembara Ilmu Peringkat Kebangsaan yang berlangsung sempena Pesta Buku Negeri Pulau Pinang tahun 2025. Program berprestij ini dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama Perpustakaan Negara Malaysia dan Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Suasana di sini sungguh meriah. Berbagai aktiviti menarik berasaskan ilmu, budaya dan restorasi berlangsung sepanjang hari menyatukan warga pendidik, pelajar dan komuniti dalam satu matlamat. Bertabatkan budaya ilmu, menyemarakkan semangat membaca. Jangan ke mana-mana, ikuti kami dalam sorotan inklusif TVPSS Semutiara sepanjang program ini hanya di saluran inspirasi anda. Besok binasa sebelum layu sudah pun mati. Bukan memandang kepada cantik pokok pangkalnya hati berkenan. Kalau sesuai budi bahasa sampai ke kubur bersatu hati. Bunga anggrek yang bermai memang cantik di tengah pekan, cantik berbuai di hujung ranting. Bunga anggrek yang bermai memang boleh dipakai. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar saudara pada hari ini? Waalaikumsalam. Sangat baik hari ini. Saudara, boleh tak saya nak tanya beberapa soalan? Okey, saya sudi untuk menjawab. Okey, kejap ya. Okey saudara, apa perasaan saudara dapat menyertai program Kembara Ilmu Peringkat Kebangsaan pada hari ini? Program Kembara Ilmu hari ini sememangnya mampu menjana perpaduan antara kami semua dan saya sangat berusaha hati kerana pada tahun ini saya dan kelas sekolah saya dapat menghadiri program perpaduan ilmu pada hari ini. Itu sahaja? Okey, terima kasih saudara. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Datuk, apa khabar Datuk pada hari ini? Alhamdulillah, perasaannya sangat happy sebab dengan keadaan suasana sini yang sangat tenang. So syukur alhamdulillah. Terima kasih. Okey Datuk, boleh tak saya nak tanya beberapa soalan? Boleh. Okey Datuk, bagaimanakah program ini dapat menyokong aspirasi negara dalam memperkukuhkan budaya membaca dan aspirasi dalam kalangan rakyat, terutamanya generasi muda? Okey, sebenarnya kita ni berada di dalam program
Kembara Ilmu Perpaduan 2025. Ini bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan yang kita adakan di Pulau Pinang ya. Dan masih berlangsung sehingga hari ini, insya-Allah 4 hari, dan program yang terajui oleh Perpustakaan Negara Malaysia hari ini yang memang untuk nak memupuk semangat membaca tu, kita nampak because generasi muda sekarang ni dia kalau duduk satu tempat tu probably dengan keadaan yang macam tertutup. Jadi program yang outreach begini kita adakan dan memberi satu keadaan yang different, sebab membaca ni not only di dalam ruang yang tertutup. Kita membaca ni di mana-mana saja sebab kita nak dapatkan ilmu. So bila kita buat outreach program di luar ni, memberi satu keadaan yang insya-Allah ilmu tu mungkin dapat sampai dengan lebih baik sebab keadaan yang aman sebegini. Dan kita adakan dengan pelbagai peringkat lah ya, bukan setakat sekolah aja, komuniti juga yang berada di sini, dan yang pentingnya pelbagai kaum kita galakkan bersekali untuk bersama-sama kita untuk nak memupuk semangat membaca tu, sebab membaca di mana-mana saja. Yang itu kita nak initiate dengan lebih. We have initiated earlier, tapi kita nak perluaskan lagi di outreach sebegini. Maksudnya di luar daripada kawasan library di luar. So tengok sambutan amat menggalakkan, alhamdulillah. So insya-Allah kita rasa program-program ni akan kita perbanyakkan lagi lah sebab sambutan ni sangat menggalakkan. Itu sahaja? Ya. Okey, terima kasih Datuk. Ya, thank you so much to you. Okey. Bunga anggrek yang permai memang boleh dipakai. Bunga berseri di sinar malam, kumbang menari dengan cahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar saudari pada hari ini? Khabar baik. Okey saudari, kami nak tanya beberapa soalan boleh? Boleh. Boleh. Okey. Apa perasaan saudari dapat menyertai program Kembara Ilmu Peringkat Kebangsaan pada hari ini? Pertama sekali saya rasa gembira sebab dapat sertai program ini, dan saya rasa teruja sebab dia kata ada banyak aktiviti, ada 5. Cuma saya teringin sangat nak masuk mini zoo dia tu. Mini zoo kan? Itu saja? Itu saja. Okey, terima kasih saudari. Sama-sama. Apa dipandang kepada anggrek, tumbuhnya liar di dalam hutan. Alhamdulillah, kita telah menyaksikan program yang penuh warna, ilmu dan inspirasi, iaitu Kembara Ilmu Peringkat Kebangsaan sempena Pesta Buku Negeri Pulau Pinang tahun 2025 sebentar tadi. Program ini bukan sekadar program biasa, tapi simbol kesungguhan kita dalam mempertabatkan budaya membaca, mengukuhkan semangat literasi dan mendekatkan ilmu kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Terima kasih dan setinggi-tingginya perhargaan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, Perpustakaan Negara Malaysia dan Perbadanan Perpustakaan Awal Pulau Pinang atas penganjuran yang cukup bermakna ini. Saya Nur Intan Tasmi binti Razali, wartawan TVSS Seoul Mutiara SMK Datuk Haji Hassanah melaporkan. Teruskan menjelajah ilmu, sebarkan budaya membaca, dan kita jumpa lagi di program akan datang, insya-Allah.